ramai yang tahu bahawa kerajaan Madani ini terbentuk daripada gabungan parti. Dan gabungan parti ini sebenarnya sangat rapuh. Cuma kerana perlu juga menubuhkan kerajaan, terpaksa mana-mana parti harus digabungkan supaya jangan sampai orang kata kerajaan itu tertangguh ataupun hang lah kan. So itulah dia punya cerita dia. Tapi untuk kerajaan yang ada hari ini, terutamanya orang PH ataupun orang PKR yang rasa belagak sangat dengan kamu orang dapat 2/3 majoriti, saya rasa tidak perlulah. Terutamanya orang PKR yang terlalu angkuh dan sombong kan berkenaan dengan kerajaan hari ini, kerajaan Anwar Ibrahim. Kerajaan hari ini adalah kerajaan kami. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang orang kata tak akan tumbang. Apa yang saya perhatikan di sini sebenarnya satu kesimpulan yang pada saya untuk orang PH kena tahu, terutamanya orang PKR, terutamanya penyokong PH yang ada di Semenanjung. Mungkin penyokong PH, mungkin orang-orang Sabah Sarawak tahu perkara ini, tetapi tidak kepada penyokong PH yang ada di Malaya. Dia macam ini, kalau berlaku orang kata perubahan, dia boleh berlaku. Kerajaan ni boleh tumbang bila-bila masa, tahu tak? Betul saya kata, bila-bila masa boleh tumbang. Kerajaan ni nak kata kuat, betul dia kuat. Daripada segi majoriti yang ada dalam kerajaan hari ini, betul ada 153 kursi. Yang mana 153 ini sudah pun melebihi majoriti, 2/3 majoriti. Tetapi gabungan itu yang tidak kuat. Contoh yang kita tengok sekarang ni, UMNO Barisan Nasional, kalau betul mereka tarik sokongan daripada 153 dan UMNO Barisan Nasional tarik 30 kursi, dia masih kekal 123 kursi. Tapi kalau GPS Sarawak tarik sokongan, kalau GPS Sarawak tarik sokongan 24 kursi, otomatik saja kerajaan yang ada hari ini kolap. Kalau GPS tarik sokongan, kena ingat, warisan akan tarik sokongan. Warisan tak silap saya mungkin dalam 3 atau 4 kursi. Sudah cukup. Anwar Ibrahim akan ada lagi kursi 109. Itu pun terbentuk daripada, kalau kita tengok 109 dia tu 82 PH, 6 orang yang melompat, dan selebihnya daripada parti GRS. Itu yang tinggal. Itu sahaja yang tinggal tau. GRS 6 orang yang melompat dan 82 kursi. Itu yang tinggal. Kenapa saya kata perkara ini boleh terjadi? Kalau UMNO Barisan Nasional tarik sokongan, GPS dia tidak suka dengan PH tau. Seluruh rakyat Sarawak ni dah tahu bahawa PH memang sangat dibenci oleh kepimpinan GPS. Terutamanya dengan kes-kes yang berlaku terhadap kepimpinan pihak pembangkang di Sarawak, iaitu yang diketuai oleh YB Chong itu sendiri selaku pengurusi PH daripada DAP, yang mempunyai orang kata banyak sekarang ini pembalahan-pembalahan di Sarawak itu dilakukannya. Dan di Sabah kita tahulah warisan memang tak sehaluan dengan Anwar Ibrahim. Dan kita tengok warisan ada beberapa kursi, dan orang-orang warisan termasuk Sami Abdal. Sami Abdal duduk dalam kerajaan hari ini. Ada Anwar Ibrahim bagi apa-apa jawatan menteri ke apa kepada Sami Abdal? Tak. Kan? Di situ kita jelas, di sinilah kita lihat bahwa jelas sekali bahwa warisan sebenarnya pun tidak minat dengan kerajaan PH ni. Dan sejarah juga, kalau kita tengok apabila pilihan raya Sabah yang lepas, yang lalu, apa yang berlaku dengan Sapi Abdal antara kursi yang nak dipertandingkan? PH minta bertanding banyak kursi, Sapi Abdal tak bagi. Sebab Safi'i sendiri tahu bahawa PH dekat Sabah memang tak akan diterima. Kita tengoklah.
Sebab itu jangan kata orang PH, terutamanya orang PKR, merasakan bahawa majoriti yang kamu dapat hari ini untuk mengekalkan Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri akan datang. Kau ingat senang. Hubungan antara Sarawak dengan Perdana Menteri hari ini tegang. Sangat tegang. Apalagi apabila keputusan kerajaan pusat berhutang kepada kerajaan Sarawak ni, lagi menegangkan lagi suasana. Nak bina pusat kanser Sarawak 1 bilion. Anwar Ibrahim tak sanggup nak bagi. Atas alasan apa? Tak ada alasan kan? 1 bilion nak buka pusat kanser Sarawak, kos dia 1.5 bilion. Tapi 1 bilion kos pembinaan, 500 juta untuk kos peralatan. Dan Anwar Ibrahim suruh kerajaan Sarawak beli sendiri peralatan. Dan kos yang nak ditanggung oleh kerajaan pusat hanyalah pembinaan. Macam mana? Di Sabah. Di Sabah, impak dia, GRS pun mungkin akan terima, orang kata impak daripada perkara yang terjadi ni. Dan PH dekat Sabah pun mungkin akan tak diterima lepas ni. Sebabnya, kalau tak selesai masalah 40% Sabah, sehingga PRU akan datang ni, Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri? Tak. Kalau ahli parlimen PH yang ada di Sabah, terutamanya daripada PKR dan DAP tumbang habis dekat Sabah, maka PH akan kehilangan kerusi. Daripada 82, tak tahu tinggal berapa. Mungkin lagi tinggal berapa kerusi yang ada PH dekat Sabah. Mungkin lagi tinggal 70 lebih. Begitu juga PH Sarawak. PH dekat Sarawak dah rapuh. Jadi, kalau kita lihat, kemungkinan besar, kalau rundingan di belakang takbir, kita tak tahu ketegangan yang berlaku di antara parti Bersatu ni. Parti Bersatu dengan PAS yang ada sekarang ni. Kalau parti PAS, ini kalau kita lihat betul kalau parti PAS, ketegangan parti PAS sekarang ini berlaku dan akhirnya PAS tiba-tiba bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Kalau parti PAS bersama dengan UMNO Barisan Nasional, apa jadi? Kalau dia jadi balikkan Muafakat Nasional, 42 kerusi campur dengan 70, 42 kerusi campur dengan 30, jadi 72. 72 campur dengan GPS, campur dengan warisan, dan akhirnya parti Bersatu akan balik. Siapa jadi kerajaan? Akan ada satu gabungan kerajaan baru. Kita pergi pula kepada kuasa yang ada dalam negara ini. Ini cara kita boleh lihat lah ini politik. Sebab raja tak boleh campur hal politik. Walaupun titah yang dikeluarkan oleh Tuanku Agong sebelum menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Johor. Walaupun Tuanku Sultan Johor sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini tidak suka ataupun marah ataupun murka dengan apa yang berlaku ini, tetapi Baginda Raja tak boleh campur. Kalau geng-geng politik ni buat tarik sokongan dan mereka kata mereka nak buat macam ni lagi, on saja. Jadi keputusan dia sekarang ni boleh saja berlaku, antara berlaku pilihan raya segera selepas ini ataupun kerajaan baru terbentuk. Boleh terjadi ni dalam keadaan yang ada hari ini. Ketegangan demi ketegangan. Dan akhirnya PAS dan Bersatu, mereka akan bersama dengan UMNO, 70 lebih kerusi campur dengan UMNO, campur dengan GPS Sarawak, campur dengan warisan. Apa tak tertubuh kerajaan baru? Perdana Menteri kita letak tepi dulu. Siapa Perdana Menteri yang mereka nak lantik, itu terserah kepada mereka. Tetapi kerana mereka boleh lantik sesiapa yang mereka suka. Apabila mereka cukup majoriti,
Dan mereka boleh letak siapa calon Perdana Menteri mereka. Tak kisahlah nak Hadi Awang ke, nak Zaid Hamidi ke, nak Dr. Zamsuri ke, nak, yang penting mereka ahli parlimen. Mereka nak ni apa, Datuk Seri Fadilah ke, boleh. Abang Jo tak boleh lah, sebab Abang Jo dia Dewan Undangan Negeri, dia DUN, dia tak pernah tanding parlimen. Bukan tak pernah, dia bukan ahli parlimen. Begitu juga dengan MB Kedah, tak boleh lah. Tapi yang lain ni, yang ahli parlimen ni boleh saja. Akhirnya akan dapatlah Perdana Menteri baru dan adalah kerajaan baru. Ini boleh terjadi ya. Jangan main-main, lawak-lawak juga. Tapi dalam keadaan politik yang bergelombang besar ni, kita lihat apa pembelahan berlaku sekarang ni. Di peringkat Perikatan Nasional ada masalah dia sendiri. Di peringkat kerajaan, yaitu kalau kita tengok Barisan Nasional sendiri ada pembelahan sekarang. PH sendiri, PKR dan DAP ada pembelahan sekarang dalam parti masing-masing itu. Contoh kita lihat UMNO Barisan Nasional, kita tengok Ketua Pemuda dengan wanita dari sekarang ni, anak Zaid Hamidi, berbelah. Dalam PAS sekarang ini berbelah. Dalam Bersatu sekarang ni berbelah. Dalam DAP mungkin kita nampak macam tenang, tapi ada pembelahan juga. Dalam PKR tak payah kita cakap lah, dah berpecah belah juga. Kerana tim hiruk dengan tim ni, sehingga kan saya sendiri pun dah meninggalkan PKR. So inilah politik yang ada dalam negara hari ini, yang rakyat sedang tonton, yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat. Dan apa yang rakyat boleh dapat daripada manfaat ini? Dalam tempoh 2 tahun lagi, hutang negara berlambak, tidak selesaikan masalah dalam negara pun. Yang ada sekarang ni pembalahan dalam komponen-komponen parti politik di kalangan kerajaan dan di kalangan pembangkang. Tempoh untuk lagi penghikmatan, mereka nak berkhidmat sebagai orang kata ahli parlimen ataupun sebagai pimpinan pusat, ada lagi tempoh 2 tahun. Kerja Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak berhenti-berhenti pergi luar negeri. Rakyat Malaysia pun tunggu-tunggu. Tumpuan Anwar Ibrahim hari ini adalah keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri. Dan kerjanya pos diri dia keluar negeri je. Rakyat Malaysia dan naik bosan dah tengok. Asal buka aja media sosial, tengok page Anwar Ibrahim, keluar negeri. Hari ni dekat sini, esok dekat sana, lusa dekat sana. Dia keliling-keliling dunia. Dan kalau Anwar Ibrahim pergi luar negeri, dia bukan pergi seorang, bawa delegasi. Satu kapal terbang tu penuh dengan pengikut-pengikutnya, para menterinya. Jadi bila masa nak buat kerja untuk negara, orang yang dikelilingi Anwar Ibrahim ni tadi, staff-staff dan sebagainya ni tadi, yang sepatutnya kena base buat kerja dekat Malaysia, ini tidak. Pergi melancong ikut Anwar Ibrahim. Siapa yang ikut Anwar Ibrahim hari ini paling untung lah. Dalam tempoh 5 tahun, berpuluh, beratus negara kau pergi lawat, non-stop, every week, every day, every week, every month. Jadi benda ni rakyat tengok. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini tidak perlu kerap keluar negara. Tumpuan harus diberikan ke dalam negara. Anwar Ibrahim sibuk pergi negara orang lain, bukan boleh bawa balik apa-apa pun. Pelaburan pun kita tak tahu ke mana. Benda tu tak payah dia sibuk keluar negara. Sepatutnya orang luar negara pergi melawat dia. Kalau kita ni hebat, kita tak payah pergi ke luar negara tau. Orang pergi cari kita. Itu pemimpin hebat. Tengok pemimpin Amerika, tengok pemimpin Rusia,
Rusia hebat. Amerika hebat. Ada mereka sibuk pergi luar negara? Tak ada. Ada Donald Trump kejap ke hulu, kejap ke hilir, kejap keliling-keliling dunia? Tak ada. Pemimpin hebat tak payah keluar negara. Orang pergi cari kau. Kalau Malaysia ni negara hebat, kita tak payah pergi cari orang. Orang akan cari kita untuk melabur. Bagaimana kita nak buat benda tu? Sebab itu tumpuan harus ada dalam luar negara, dalam negara sendiri. Bangunkan infrastruktur, bangunkan pembangunan yang baik. Orang luar tengok. Apabila orang luar tengok kita bagus, orang akan datang melabur ke tempat kita. Kita ambil contoh Singapura, negara kecil. Ada pemimpin Singapura sibuk nak pergi keluar negara cari pelabur, tak payah. Dan orang sendiri pergi cari nak melabur dekat Singapura. Kenapa? Kenapa orang nak pergi melabur dekat Singapura? Kerana keyakinan. Sekarang ini, keyakinan orang luar nak pergi melabur dekat Malaysia ni tak ada. Kurang. Kenapa kurang? Sebab itulah perlu bangunkan keyakinan itu dalam negara ini dulu. Keyakinan rakyat. Bila rakyat ini boleh kita yakinkan dengan orang kata tidak ada pembalahan, kalangan-kalangan ahli politik stabil, baru orang kata pelabur ni datang dan mereka percaya dan mereka akan masuk sebenarnya. Tapi ini kau pergi cari pelabur, cari pelabur, tak menyelesaikan masalah. Perhabiskan duit rakyat. Perhabiskan duit rakyat lah. Ke hulu, ke hilir, kos dah berapa? Walaupun kau kata itu, orang kata kosnya tak besar. Mana kos tak besar? Kalau dah jet kerajaan kau gunakan untuk pergi satu negara, dah berapa kos? Main dia pun juta juga. Belum lagi cerita hotel yang tempat kau nak nginap. Belum lagi staff yang ikut kau tu nak tidur dekat mana. So, kalau kita tengok itulah. Jadi ini, kita tengok. Patutnya Anwar Ibrahim dah tak pergi luar negara dah sekarang ni. Kurang kan pergi luar negara dia. Begitu juga barisan-barisan menteri dia. 3 tahun. 3 tahun kerajaan ni dah tertubuh. Rakyat tunggu-tunggu apa sebenarnya yang nak dibuat oleh kerajaan ni. Yang kerajaan buat hari ini yang rakyat tahu adalah cukai. Cukai yang membebankan rakyat. Harga barang naik. Lepas itu, subsidi yang kau nak kurangkan. Kau kata ada penjimatan, tapi tak nampak juga hasilnya. Tak apa hasil. Kalau betul kerajaan ada duit, kalau betul lah kerajaan ada duit sekarang ni, dia tak buat Sarawak macam tu. Berapa dia nak pinjam duit Sarawak 1 bilion? Kalau betul dia ada duit, kenapa tak bayar Sabah? Kenapa banyak cerita soalan jawab soal ini gitu gini? Sebab itu Anwar Ibrahim dia tukar menteri yang orang kata untuk menjaga hal ehwal Sabah Sarawak ni, dia tukar Mustafa Samud. Kenapa Anwar Ibrahim tukar menteri hal ehwal wilayah Sabah dan Sarawak kepada Mustafa Samud daripada PKR Sabah? Kenapa dia tidak nak kekalkan menteri itu kepada timbalan Perdana Menteri 2, iaitu Fadilah daripada Sarawak? Sebab dia tahu Fadilah dia daripada GPS Sarawak. Kalau Fadilah masih kekal sebagai menteri wilayah Sabah dan Sarawak, Fadilah akan tekan Anwar Ibrahim untuk bayar 40% Sabah ni. Tapi kalau dia bagi Mustafa Samud daripada PKR Sabah, Mustafa Samud tidak akan berani push 40% Sabah ni. Mustafa Samud akan pusing keliling dunia untuk mengelak
supaya benda ni dibayar. Sebab itu lepas ini saya nak beritahu dekat orang Sabah, ahli parlimen kamu ni, kamu orang kena tolak. Mustafa Samud masuk PRU akan datang ini, rakyat Sabah tolak dia. Kalau dia boleh selesaikan masalah 40% Sabah, terpulang kepada kamu orang Sabah. Kamu mau tolak Mustafa Samud atau tidak? Tapi kalau dia tak dapat bayar 40% sehingga PRU ke-16 ini, Mustafa Samud bertanggungjawab tentang hal Sabah dan Sarawak kali ini. Orang Sabah kalau tak tendangnya, kalau tak tendang PHS, tak tendang PKA yang ada dekat Sabah, kamu orang Sabah memang sengaja nak mencari masalah. Bukan 4 bilion saja tahu. Hutang pusat kepada Sabah bukan 4 bilion tahu. Sehari itu kira-kira dengan Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Datuk Jeffrey Ketingan beritahu kat saya pengiraan mereka sewaktu dia duduk jadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Lebih daripada 200 bilion hutang pusat kepada Sabah berkenaan dengan 40% hasil minyak yang bukan hasil minyak, hasil Sabah yang bermula daripada tahun 1974. Sesen sampai Anwar Ibrahim pun tak nak bayar. Ini bukan nak mengungkit, oh kerana Anwar Ibrahim hari ini engkau nak ungkit Anwar Ibrahim. Bukan rakyat Sabah ungkit pada Anwar Ibrahim, tapi janji Anwar Ibrahim nak tunaikan MA 63 Sabah Sarawak. Dia yang janji. Perdana Menteri yang lain tak janji. Dia buat je tipu. Tapi Anwar Ibrahim dia naik, jangan angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Dia kata dia akan laksanakan MA 63 ni. Sekarang ini 3 tahun 1 sen pun Anwar Ibrahim belum bayar masalah. Bukan masalahnya yang orang nak kata, oh baru dulu 1 tahun. Orang PKA, orang PHS, orang kerajaan, penyokong Anwar, penyokong PKA, penyokong PHS cakap, takkan Anwar nak bayar dalam tempoh 1 tahun ni, baru ni bagi ruang. Okey, dah 2 tahun 1 sen pun belum bayar. Masuk 3 tahun 1 sen pun belum bayar. Kalau hari ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia nak bayar, dia ada kapasiti untuk membayar ini tahu. Sebab apa? Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Yang kedua, Anwar Ibrahim adalah Menteri Kewangan. Dia Menteri Kewangan. Dan janji-janji PHS, janji Anwar Ibrahim sendiri. Ini bukan saya janji, ini adalah bila saya duduk dalam PKA dulu. Apabila Kes 1 MDB, Anwar Ibrahim janji, PHS janji, PKA janji. Menteri Kewangan tidak boleh Perdana Menteri jadi Menteri Kewangan. Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan, Menteri Kewangan tak boleh jadi Perdana Menteri. Tapi hari ini benda yang sama berlaku. Dan dia gunakan kuasa yang sama juga untuk dengan Sabah. Hasil Sabah ada hutang ratus bilion. Dekat Sarawak pun sebenarnya kerajaan pusat hutang dengan Sarawak berbilion-bilion daripada dulu. Sebab itu pembangunan dekat Sabah Sarawak ini tidak dapat dijalankan. Bajet yang dia sebut itu berbilion-bilion itu bukan duit, bajet. Kononnya buat jalan, kononnya buat itu, buat ini. Tapi benda tu tak sampai. Dia sangkut fasa 1, fasa 2, fasa 3. Contohnya duit belum keluar. Hujung habis 1 tahun. Patah balik duit dekat pusat. Patah balik cerita lagi. Bagi lagi 6 bilion, 7 bilion. Dia macam tu lah. Bukan dia bagi duit. Orang kata, nah duit ni kau buat pembangunan. Bukan macam tu. Sebab tu Sabah tu perlu macam tu. Jadi janji macam ini tidak baiklah kepada rakyat Malaysia. Yang sekarang ini, kerajaan yang terbentuk hari ini pun bukan baik. Sebab itu rakyat marah. Kalau betul-betul kerajaan hari ini baik, saya percaya Anwar Ibrahim tak dikritik.
Kerajaan ini tak dikritik. Tapi rakyat lihat pentadbiran kokap. Orang PKR itu sendiri duk, orang kata syok sendiri. Penyokong PKR ni duk syok sendiri. Duk bercerita lah benda-benda bodoh. Yang paling penting Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri. Yang penting kerajaan kami ni tak tumbang. So saya nak beritahu, kerajaan kamu orang ni boleh tumbang. Itu yang saya jelaskan daripada awal tadi. Kalau UMNO Barisan Nasional tarik sokongan 30 kursi, GPS 24 kursi, sudah 54. Kolapslah kerajaan. Kerajaan hari ini ada 153 aja. Warisan otomatik tarik sokongan. Saya cakap betul nih. Kalau ada pakatan sulit berlaku di belakang ya, di kalangan parti-parti politik, kerajaan yang ada hari ini boleh tumbang. Kalau ada pakatan sulit antara PAS, UMNO, GPS, warisan, kerajaan hari ini akan tumbang. Mana tahu ada pakatan sulit? Zaman Mahathir dulu pun mereka boleh buat pakatan sulit. Apalagi kalau zaman Anwar ni. Sila-sila hujung tahun ni kerajaan ni tumbang, tahu tak? Kalau salah-salah gaya. Sebab tu saya kata jangan kau orang nak sombong-sombong orang PKR. Sementara kau orang ada kuasa hari ni, tunjukkan integriti. Tunjukkan kebaikan sebenarnya yang kamu nak reform. Tunjukkan apa sebenarnya agenda parti kamu nak bawa. Kalau ini perkara kamu tak boleh bawa, 3 tahun ni kamu orang asyik duk maki hamun orang. Kamu orang duk ugut orang. Kamu orang tak pandai buat kerja dengan baik. Kau tunggu saja nasib kau dalam PRU akan datang. Kamu orang PKR sendiri. Saya memang sengajalah bagi kamu orang panas semua. Tapi hakikat dia begini. Seperti yang saya ulang sebelum ini. Kamu orang benci dengan geng Rafizi. Geng Rafizi dalam kerajaan tu, ahli parlimen yang dimenangikan oleh rakyat untuk PKR tu bolehkan Anwar jadi Perdana Menteri, adalah sebahagian daripadanya adalah diangkat oleh penyokong Rafizi ataupun pengundi atas pagar yang suka dengan agenda Rafizi. Kalau 10 orang ahli parlimen itu sudah hilang dan kursi itu diganti oleh parti lain, maka PKR akan kehilangan kursi. Dalam pilihan raya ni nanti, PKR daripada 30 kursi, PKR akan hilang tidak kurang daripada 10 kursi. Akan hilang. Macam mana Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri? Kalau perangai kamu orang masih berada di tahap yang sama seperti ini. 2-3 tahun kamu tak boleh move on. Sepatutnya hari ini, media-media PKR, media-media PH, kamu tak perlu menyerang kami. Kamu kena beritahu dekat penyokong kamu. Kamu kena beritahu dekat keahlian PKR kamu orang. Bagi tahu dekat TikTokers kamu orang. Patutnya hari ini PKR kena stopkan TikTokers dia tu. TikTokers kamu orang PKR ni tidak memberi orang kata manfaat tau. Saya cakap betul. Ceplos PKR itu sendiri yang tidak memberi manfaat kepada PKR. Dan juga Jcom PKR ni. Saya tak boleh katakan Jcom kerajaan. Sebab Jcom ni didominasikan oleh geng PKR ni. Kamu orang punya media sekarang ni, kalau kamu orang tak berhenti, kamu punya ceplos ni, kalau kamu orang tak berhenti, kamu orang akan menerima hukuman daripada rakyat. Penyokong-penyokong kamu orang yang bodoh-bodoh ni, kalau kamu tak hentikan, kamu akan terima bala lepas ni, paling teruk. Sebab kami ini sentiasa melihat. Dan kami ini juga yang buat analisa kepada pengundi atas pagar. Nurul Izzah dah out dah sekarang. Nurul Izzah dah totally out daripada PKR, tahu tak? Dia punya panglima perang dia tu dah tak tahulah. Tak ada dah. Ni. Sekarang ini.
Saya tak tahulah kalau orang kata UMNO strong nak bersama, tapi benda boleh berlaku. Sebab itu dulu apabila kerajaan PN itu nak ditubuhkan, GPS awal-awal pergi sokong mana? GPS awal-awal menunjukkan sokongan dia kepada PN. Miri. Parlimen Miri ni. Parlimen Miri kali ini saya cakap betul. Kalau ada calon GPS yang konsisten, Parlimen Miri kali ini boleh lingkup. Parlimen Miri kali ini boleh jadi milik GPS. Saya cakap betul. PKR. Dan beberapa parlimen DAP juga akan kuyup. DAP juga akan menerima padah daripada PKR ni. Ini perkara yang kalau dekat Sarawak lah saya boleh cakap. Di peringkat DUN ni nanti saya tak tahu siapa nak jadi pembangkang di Sarawak, tetapi silap-silap gayanya nampak gaya lah ya. Lepas ini Sarawak pun mungkin akan menjadi negeri Terengganu. Tak ada pembangkang. Walaupun pahit lah, pada saya tak ada pembangkang ni tak bagus. Tak ada check and balance. Tetapi kalau rakyat Sarawak memang tak setuju sudah. Cuma kita harap ada parti lokal yang lain yang boleh jadi pembangkang lah. Lepas ni boleh menang dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang. Itu sajalah. Tapi untuk PH dekat Sarawak dan Petapak tak dapat. PKR tak ada. PKR tak ada calon yang konsisten, tak ada calon yang kompeten, tak ada kalangan anak muda mereka yang pada saya yang betul-betul lah, yang ada tua-tua bangka tu jadi pengampu, pembodek. Dan yang muda-muda yang ada pun saya tengok terlalu jauh lah untuk mereka nak berjaya dalam politik di Sarawak ni. Lebih kepada mencari duit dalam politik lah, AMK dia. So saya tak nampak lah. Wanita PKR pun tak ada kat Sarawak. Tak ada yang betul-betul konsisten. Sebab sekarang ni semua fikir ni je. Parti jadi kerajaan, otak push NGO, dapat dana. Yalah kalau dana itu untuk bekerja, tapi aku tak nampak pun. Saya tak nampak kerja lapangan yang dibuat oleh PKR Sarawak. Ada buat program pun macam tu lah. Asyik muka tu, muka tu, muka tu, muka tu. So mereka buat program panggil geng itu lagi. Buat program panggil geng ini lagi. Program apa yang PKR buat kat Sarawak tu, semua orang yang sama tengok. So tak adalah kalau dekat Sarawak, tak adalah habis. Sudah habis. Orang-orang tu je. Orang yang datang dalam event mereka pun tengok tu je. Media-media mereka tak payahlah, memang teruk lah. Sabah, kalau Sabah yang begitu strong PH dia tumbang, apa lagi nak dicerita kat Sarawak? Melaka saya tak tahu. Melaka kali ni pun rakyat Melaka dah tengok dah Samsul Iskandar. So tak ada lah. Sebab tu saya kata, jadi janganlah kamu orang sebagai kerajaan hari ini, PKR jangan angkuh PN. Sudah ni, tapi kamu orang masih lagi, orang kata nak tunjuk kamu punya hebat. Baik engkau orang fokus macam mana kamu orang punya ground. Johor UMNO lah, Adun UMNO lah. Saya duduk Johor pun lama lah. Saya bukan 2 hari duduk Semenanjung kan.
PKR jauh lah. Kalau nak dibandingkan kekuatan PAS dengan PKR, PKR macam langit dengan bumi dengan PAS. PAS jauh lebih hebat lah daripada kerusi lah. Daripada pengurusan negeri mungkin diakui lah PAS agak lemah.